Okey, video kita kali ini saya nak tunjukkan kepada anda bagaimana nak buat website korporat. Okey. Jika anda tahu teknik-teknik ataupun selok-belok untuk buat website korporat, anda dah boleh ambil upah buat website. Okey. Dan ambil upah buat website, kawan-kawan, dia bukan murah, dia mahal. Okey. Saya biasa jumpa upah buat website semurah-murahnya daripada 100 ke 200 ringgit sehingga ke semahal-mahalnya mencecah 200 hingga 300 ribu ringgit. Okey. Jadi itu kelebihan jika anda tahu membuat website sendiri. Okey. Untuk membuat website korporat biasanya kalau saya gunakan teknik, saya masukkan table dahulu. Insert table. Pertama-tama sekali saya masukkan satu table. Saya akan tarik table ni dalam lingkungan 1000 pun boleh juga, 1000 pixel. Saya tarik ke bawah. Okey. Saya pindahkan cursor ni naik ke atas, klik sebelah kanan, table cell property, middle naik ke top, klik OK. Okey. Dan saya masukkan table lagi. Insert table, masuk beberapa table. Okey. Saya boleh tarik table ini. Okey. Di sini saya perlu rancang apa yang saya nak masukkan. Dan kebiasaannya jika anda perhatikan di ruangan ini, orang akan letakkan cursor ni pindah naik ke atas. Jadi seperti biasa, klik sebelah kanan, table cell property, middle naik ke top dan klik OK. Lihat, cursor dah berada di atas. Saya insert table. Saya masukkan beberapa banyak table. Ini jika anda perhatikan biasanya orang gunakan untuk buat menu. Di sebelah kiri ni orang gunakan untuk buat menu. Contohnya mereka letakkan home, contohnya about us, product, testimonial. Saya boleh masukkan FAQ. Lihat ya, saya boleh masukkan apa lagi? Contact us contoh dia. Okey, dan mungkin ini tak cukup. Saya dah ajar tadi kepada kawan-kawan semua ilmu macam mana nak tambahkan row dekat bawah. Klik dekat yang ini. Lihat, saya boleh tambah lagi. Okey, kalau saya nak delete, saya boleh klik di pangkah ini. Okey. Dan saya nak masukkan background dekat belakang ni. Saya gunakan kotak yang di sini. Atas tadi kita selalu gunakan untuk teks. Sekarang dekat bawah ni untuk background cell. Saya pilih color ni lah katakan. Lihat. Right? Dia akan keluar macam ni. Dan kalau kotak-kotak lain ni pun saya nak bubuh color tersendiri, saya boleh pilih dengan cara yang sama. Okey. Saya dah pilih color tersendiri. Dan daripada tiap-tiap menu ni, anda perlu masukkan link. Setiap menu ni anda perlu masukkan URL ke mana anda ingin bawa mereka. Jadi anda perlu buat satu persatu web page ini untuk anda hubungkan. Tadi saya dah ajar bagaimana untuk linkkan daripada satu page ke satu page yang lain. Jadi gunakan ilmu itu untuk linkkan ke page yang lain. Jika anda ingin linkkan ke about us, highlight di sini, klik link dan masukkan URL website anda. Okey, mungkin website tu belum dicipta lagi, anda ciptalah satu tentang about us, upload ke tapak domain. Apabila dah berada di dalam tapak domain, maknanya sudah ada URL sendiri dan masukkan URL tersebut ke sini.
maka secara automatik dia sudah mempunyai link ataupun hubung kait ke page yang lagi satu. Ini adalah teknik untuk membuat website korporat. Okey. Dan yang selebihnya, mungkin anda nak masukkan table pun boleh, dan masukkan iklan-iklan tertentu anda boleh lakukan. Sini mungkin anda boleh bubuh banner dan sebagainya. Okey. Itu adalah teknik untuk membuat website korporat. Dan kita akan jumpa lagi selepas ini. Terima kasih.